Apa tu? Assalamualaikum gang. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, yang mana yang belum subscribe dulu. Saksikan video-video yang menarik daripada saya, Syahir Yazid. Guys, hari ni tekak teringin nak makan durian lah guys. Ada tak tempat-tempat yang menarik? Puasa nak beli durian mahal kan. Kita try tanya member-member siapa yang ada dusun durian. Jom kita pergi. Alamak geng, baru teringin nak makan durian. Dah sampai pula dekat dusun durian. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni dekat Batu Pahat, dusun durian. Kuat apa duriannya? Masya Allah. Jom. Apa tu geng? Apa tu geng? Ni mana mari? Mari ke mana ni? Kita nak makan durian lah, kopek durian. Durian yang pagi tadi gugur. So kita nak pergi makan. So inilah kebun ataupun dusun durian. Ada dalam 10 pokok. Okay, pengalaman merasa makan durian sendiri di Batu Pahat, Johor. Yang lain bukan sawit. Lain sawit. Lain cuma kat mana ni? Dah petang lah ni. Dia datang tengok masyarakat. Daripada dulu dah ni. 50 tahun. Mana yang belakang? Di mana? Kat kuih dulu sikit dalam tu. Mama tak. Buah baru dia dapat makan sendiri. Tapi lama makan sendiri katakan. Tapi kita seronok tengok. Kita explore apa yang ada kat sini. Let's go. Tapi ini dah kena faham tak boleh. Tahun tak boleh. Pokok rendang, pokok durian. Suka. Pokok durian tua. Saya tak tahu pokok jenis apa. Kampung ke apa tak pasti. Ya kan, pokok kedua, pokok pertama, pokok durian. Tu nampak tu. Durian tu nampak macam blackthorn sebab dia ada macam star kan. Blackthorn ke ni? Gang, blackthorn ke ni? Nampak tak ada star? Star Sofia paling happy. Kan? Ada pokok nenas juga. Pakcik tu cakap setahun sekali dia punya buah. Pokok nenas. Jadi satu pokok, satu buah. Nak tunggu dia punya jangka hayat untuk berbuah 1 tahun. Kalau korang tahu ni pokok apa kan? Ni pokok apa? Pokok mata kucing Brazil. Sedap, dia punya rasa tu ada 3 rasa. Ini dah tua. Katanya ada rasa 3 rasa untuk buah ni. Buah metua. Dia ada rasa rambutan, dia ada rasa lychee, dia ada rasa durian. Hebat Allah. Geng, saya ada nampak satu benda lah geng. Ya. Durian geng. Bau dia belum ada bau lagi. Mungkin muda kot, semalam hujan. Biar lu kita pergi dalam dulu. Jom. Geng, ada satu lagi benda geng, tergantung. Jom. Geng, tergantung geng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana lagi. Ui, memang musim durian lah. Kan? Sekarang bulan apa? Nak masuk bulan 7. Okay, maksudnya bulan 7 musim durian lah. Mak saya ambil kutik durian kan. Ambil kau. Kalau nak makan nenas tua, petik. Silakan. Boleh buat sayur cantik ni. Tengah-tengah sedap buat sayur. Geng, dua buah durian geng. Tengah buat paciri tengah sedap lah. Baik kak, boleh kak. Seorang bawa satu lah malah nak. Montong tak buah tahun ni. Montong. 2 kilo 3 kilo beli buah. Geng, ingatkan 2 biji kan.
Puluh je dah. Ada dalam 5 biji geng. Dapat lah. Pora! 6 tahun. Jangan balik gulung tengah lah. Itulah. Yang apa tu bang? Belakang nak tengok lambai. Betul tak? Ya. Jom. 2 kali jatuh. 2 kali jatuh. Nak angkat tu ke? Nak ambil tu ke? Ha. Macam mana Sofia? Iyalah. Sini. Pasal duri hitam, dia nombor 1. Ada 4 pokok lah. 4 pokok. Pasal dia, adik tu dia cakap, dia tukang jual durian. Dia kata kalau nak tanam banyak musangking. Saking banyak. Senang jual. Orang boleh kenal. Musangking dia kenal. Dia banyak bawah tu, macam ada tapak Sulaiman. Lain dia yang tak jadi. Blackton pun macam tu kat dia? Blackton? Bawah tapak dia tu, bawah dia tu. Itu dekat buntut dia tu. Okey geng. Seronok lah kalau kita ada tanah. Lepas tu kita berkebun. Lepas tu dapat hasil dia. Seronok lah. Tenang je kat sini kan. Jadi korang kalau ada mak ayah ada tanah tu, usahakan lah kan, tanam durian, tanam pokok-pokok nenas ke, tanam pokok buah kristal ke. Ada lah bagi manfaat untuk generasi akan datang. Tapi pokok kena dah ada lah. Pokok dah ada. Sekali jalan baja je? Ke air biasa je? Air pam ya? Tapi parit ni tidak tercemar. Dia starting depan tu je. Kan? Jadi kalau datang daripada tempat lain mungkin cemar kan? Mana dia tak cemar. Apa dapat hasil tu? Dapat hasil. Ni apa? Nenas? Buat tanam? Ya, nak pucuk tanam. Baik. Korang tengok guys, pokok ni halus je, tapi dah ada buah kan. Buah sulung tinggi dalam 8 kaki. Kat sini pun ada pokok tinggi burung besar. Selalu kita tak makan je daun besar ni, kita makan pucuk-pucuk dia. Pucuk-pucuk atas tu. Ni pula pokok beruas. Untuk ulam-ulam lah, beruas. Makcik cakap pokok ni bau dia agak tengik sikit lah. Dia bau sikit. Bau dia macam jambu batu lah. Jambu batu punya apa? Daun. Apa tu? Okay geng, kita nak pergi
cabutkan pokok bunga kantan. Kita nak potong bunga kantan sekali. Jom. Sofia dekat bunga kantan. Pokok bunga kantan Sofia. Ini baru nak jadi ni. Pokok baik saya pula semut ni lah. Semut ambil pula. Mewah. Balik dari kebun. Kau nak naik benih nak? Bunga kantan lah Sofia bunga. Bunga. Hasil kita bunga kantan ada dalam 12 batang. Balik kan kita buat nasi kerabu ataupun kita buat sambal daun kantan. Korang pernah makan sambal goreng daun kantan? Sedap tau. Mak aku buat. Okay geng, seronok geng. Kalau ada kebun je ni, ada bunga kantan, ada daun kesum, ada pokok durian, ada pokok makwa, ada daun pipit. Ya, seronok. Korang kalau ada tanah tu tanamlah. Kan jangan bagi apa? Dia pun nak cakap. Jangan bagi terbiar. Okey. InsyaAllah nanti kita update konten-konten menarik. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe. InsyaAllah. Assalamualaikum. What you